Kesian kau, Mat Batu. Susah betul nak jalan sebab beratlah tu. Macam mana nak menang melawan aku? Batu bukan sebarang batu. Berat bukan sebarang berat. Kalau dihempap di kau, terus terpenyek. Nampaknya kedua-dua pahlawan sudah tidak sabar untuk beradu kekuatan. Kita mulakan perlawanan. Tumbukan selaju peluru. Ya! Ambil ni. Mengaku kalah je lah. Kau bukan lawan aku. Serangan, betilan, batu! Pandai kau mengelak. Kalau tak, dapat lubang kepala kau. Mana kau pergi, wahai pahlawan ratu? Suka hatilah aku nak pergi mana. Sibuk je. Oh, wah, wah, wah. Sungguh tidak mesra. Perlawanan masih berlangsung. Entah tuah sempat sembuh atau tidak. Hello? Ini dia. Nak buat apa? Adalah. Nasib baik penawannya ada di pejabat ibu. Semoga dia sembuh segera supaya aku dapat berlawan dengannya. Aduh. Sakitnya. Ish. Di mana ni? Apa ni? Ini adalah air penawar untuk sumpahan kau. Minum dan segera sembuh. Moga kita dapat berlawan di pentas akhir legasi. Boleh percaya ke ni? Aku dah bebas dari sumpahan. Yeay! Yahoo! Aduh. Aku kena rehat dan mengumpul kembali aura kuasaku sebelum perlawanan seterusnya. Bila nak habis ni? Lemah betul mereka berdua ni. Dua-dua pun lemah, tapi masing-masing tak nak beralah. Aku boleh hapuskan mereka. Kalau itu yang kau mahu. Aku nak je. Jangan kau campur tangan dalam perlawanan mereka. Tunggu saja giliran. Macam-macam. Nampaknya Johan hanya mampu mengelak. Tapi berapa lamakah dia dapat bertahan? Tak boleh jadi ni. Aku mesti serang dia. Ya. Tumbukan penaman.
Habislah kau.